Senggugut. Mesti ramai yang rasa ia sebahagian daripada kehidupan yang kita kena hadap je kan? Selalu sangat kita dengar orang cakap, tahan je lah. Tapi, macam mana kalau kesakitan yang kita rasa tu sebenarnya lebih daripada sekadar sakit biasa? Jom, dalam perkongsian kali ni, kita akan bedah siasat mitos dan fakta di sebalik senggugut, kita akan terokai sains di sebaliknya, dan apa cara yang betul-betul terbukti berkesan untuk kita uruskannya. Mesti pernah dengar ayat ni kan? Atau mungkin kita sendiri pun pernah cakap macam tu. Frasa ni dah jadi terlalu biasa sampaikan ia seolah-olah menormalkan kesakitan yang dialami oleh berjuta-juta orang setiap bulan. Macam seolah-olah kita diberitahu yang sakit teruk tu normal, kena terima je. Tapi hakikatnya, walaupun senggugut tu benda biasa, itu tak bermakna kita kena hidup dalam kesakitan yang sampai tak boleh buat apa-apa. Cuba tengok nombor ni. Tinggi betul. Kajian menunjukkan yang sehingga 91% individu dalam usia reproduktif melaporkan yang diorang alami senggugut. Bayangkan, itu hampir 9 daripada setiap 10 orang. Angka ni bukan sekadar nombor tau. Ia menunjukkan betapa meluasnya masalah ini. Ia bukan isu terpencil, tapi satu pengalaman kolektif yang ada kesan yang sangat besar pada hidup kita. Dari sekolah sampailah ke tempat kerja. Okey, bila dah ramai sangat yang terjejas, penting untuk kita betul-betul faham apa yang jadi. Jadi, inilah plan kita hari ini. Kita akan mula dengan cuba faham kenapa sakit masa haid ni bukan sesuatu yang boleh kita pandang ringan. Lepas tu, kita akan selami sains di sebalik kekejangan, kita akan bezakan dua jenis senggugut yang utama dan yang paling penting, kita akan bincangkan cara-cara yang memang terbukti berkesan. Kita juga akan sentuh sikit pasal bila masanya kita patut jumpa doktor dan kenapa kita semua patut mula pandang serius. Jadi, apa sebenarnya punca rasa kejang yang sakit sangat tu? Ia bukan sekadar perasaan tau, tapi satu proses biologi yang betul-betul sedang berlaku di dalam badan kita. Nak faham benda ni, kita kena tengok lebih dekat pada organ utama yang terlibat, iaitu rahim. Dalam istilah perubatan, benda ni ada nama dia tau, dysmenorrhea. Kenapa penting ada nama ni? Sebab ia mengesahkan yang senggugut ni bukan isu perempuan je, tapi satu keadaan perubatan yang sahih yang perlu diberi perhatian. Sakitnya biasanya tertumpu kat bahagian bawah perut, tapi selalunya tak berhenti kat situ je. Ia boleh merebak ke belakang, ke peha dan selalunya datang sekali dengan simptom lain macam loyak, pening dan rasa letih yang melampau. Cuba bayangkan rahim kita ni macam satu otot yang sangat kuat. Lebih kurang saiz sebiji buah pear. Cuba genggam tangan anda jadi penumbuk, kuat-kuat. Lepas tu, lepaskan. Macam itulah lebih kurang apa yang rahim kita buat masa datang haid. Ia mengecut atau memerah untuk keluarkan lapisan dindingnya yang kemudiannya keluar sebagai darah haid. Proses pengecutan inilah punca utama rasa kejang tu. Okey, jadi apa yang trigger pengecutan ni? Puncanya adalah sejenis bahan kimia nama dia prostaglandin. Sebaik je pendarahan mula, sel-sel dalam lapisan rahim kita akan bebaskan bahan kimia ni. Prostaglandin ni pula bertindak macam penghantar mesej, dia bagi signal ke otot rahim, okey, masa untuk mengecut. Lagi tinggi tahap prostaglandin, lagi kuat dan keraplah pengecutan tu berlaku. Bila pengecutan jadi terlalu kuat, ia boleh himpit saluran darah kat situ dan bekalan oksigen ke otot rahim pun berkurang buat sementara waktu. Rasa kurang oksigen itulah yang sebenarnya kita rasa sebagai kesakitan. Sama macam kejang otot lepas kita bersenam. Baiklah, sekarang ni ada satu benda yang sangat-sangat penting untuk kita faham. Tak semua senggugut tu sama. Pakar perubatan bahagikannya kepada dua kategori utama dan tahu bezanya ni memang kunci untuk dapatkan rawatan yang betul. Jom kita tengok apa bezanya. Di sebelah kiri, kita ada dysmenorrhea primer. Inilah senggugut biasa yang disebabkan oleh prostaglandin macam yang kita baru bincangkan tadi. Ia selalunya bermula beberapa tahun lepas haid pertama bila kitaran kita dah mula teratur. Sakitnya pun selalunya boleh dijangka, mula sikit-sikit sebelum atau semasa haid dan ikut corak yang sama setiap bulan. Di sebelah kanan pula, kita ada dysmenorrhea secunda. Yang ni lebih rumit sikit. Sakit ni disebabkan oleh masalah kesihatan lain yang jadi puncanya. Ia boleh mula pada bila-bila masa je dalam hidup kita. Sakitnya mungkin ada walaupun bukan waktu haid. Dan yang paling penting, ia selalunya akan jadi makin teruk dari masa ke semasa. Jadi beza utamanya, senggugut primer disebabkan oleh proses haid tu sendiri, manakala senggugut secunda disebabkan oleh keadaan lain. So, apa keadaan lain yang boleh datangkan dysmenorrhea secunda ni? Antara yang paling biasa ialah endometriosis, di mana tisu yang macam lapisan rahim tumbuh di luar rahim. Kemudian,
adenomyosis bila tisu tu tumbuh ke dalam dinding otot rahim tu sendiri, dan juga fibroid iaitu ketumbuhan bukan kanser yang boleh ada di dalam atau pada rahim. Inilah sebabnya kenapa diagnosis yang betul tu sangat-sangat penting. Kalau kita ada senggugut sekunda, rawatannya bukan sekadar nak uruskan sakit, tapi juga nak atasi punca utamanya. Okey, kita dah faham apa yang jadi dalam badan. Soalan paling besar sekarang, apa yang kita boleh buat? Berita baiknya, ada banyak strategi berasaskan bukti yang boleh tolong. Jom kita tukar gear daripada faham masalah kepada cari jalan penyelesaian yang berkesan. Okey, ini dia toolkit kita. Barisan pertahanan utama yang terbukti berkesan. Yang pertama, ubat anti radang bukan steroid atau NSAID macam ibuprofen. Ia berfungsi dengan target terus pada prostaglandin tu. Kontraseptif hormon macam pil perancang pun boleh jadi sangat berkesan sebab ia menipiskan lapisan rahim, jadi kuranglah prostaglandin yang dihasilkan. Terapi haba pula, contohnya guna pek panas. Cara yang mudah tapi sangat berkesan untuk legakan otot. Senaman dan pergerakan yang kerap macam yoga atau berjalan pun boleh bantu dengan lancarkan aliran darah. Dan akhir sekali, unit TENS, alat kecil yang guna rangsangan elektrik lembut untuk kacau isyarat sakit daripada sampai ke otak. Dan bila sebut pasal NSAID ni, ada satu pro tip yang ramai orang tak tahu. Kuncinya ialah masa. Ini nasihat penting yang ramai terlepas pandang. Disebabkan ubat ni berfungsi untuk kurangkan penghasilan prostaglandin, ia akan jadi jauh lebih berkesan kalau kita ambil sebaik sahaja kita rasa tanda-tanda awal haid atau senggugut tu nak datang. Jangan tunggu sampai sakit tu dah memuncak. Bila kita ambil awal, kita macam potong jalan prostaglandin tu, kita halang dia dari jadi terlalu banyak. Jadi sakit yang teruk tu pun tak sempat nak mula. Seterusnya, terapi haba. Jangan pandang rendah tau. Ini bukan petua nenek moyang semata-mata. Ada sains yang kukuh di sebaliknya. Dan yang menariknya, dalam beberapa ujian klinikal, pek haba yang diletakkan di bahagian bawah perut didapati sama berkesannya dengan ibuprofen untuk legakan senggugut. Tak kisahlah guna botol air panas ke, pek haba pakai buang ke, haba ni membantu legakan otot rahim yang tengah kejang tu dan lancarkan aliran darah ke kawasan tu. Kedua-dua ni memang bantu kurangkan sakit. Okey, walaupun banyak benda kita boleh cuba sendiri kat rumah, sangat-sangat penting untuk kita tahu bila masanya untuk berhenti tahan dan dapatkan bantuan profesional. Badan kita ni bagi signal, kita cuma perlu belajar untuk dengar. Okey, ini adalah senarai red flag yang kita tak boleh buat-buat tak nampak. Kalau sakit anda sampai ganggu sekolah, kerja atau tidur, itu tak normal. Kalau anda perasan sakit tu makin lama makin teruk setiap bulan atau ubat tahan sakit biasa dah tak berkesan, itu tanda amaran. Sama juga kalau pendarahan anda sangat banyak atau tak teratur ataupun kalau ada rasa sakit masa lain selain haid. Kalau ada mana-mana yang kena dengan anda, tolonglah jangan tangguh lagi. Pergilah jumpa doktor. Tanda-tanda ni mungkin menunjukkan ada punca sekundar dan penting untuk anda dapatkan kepastian. Impak senggugut ni sebenarnya lebih besar daripada sekadar sakit fizikal je tau. Ia ada kesan yang nyata yang kita boleh ukur kepada masyarakat kita secara keseluruhannya. Jom kita tengok data sikit untuk faham betapa besarnya isu ni. Ini satu statistik yang patut buat kita semua terfikir. Dysmenorrhea, percayalah, adalah antara punca utama kenapa pelajar dan pekerja muda tak dapat datang sekolah atau kerja. Ini bukan lagi cerita-cerita kosong. Ia adalah corak yang didokumentkan dalam kajian perubatan. Cuba bayangkan berapa banyak produktiviti yang hilang, peluang belajar yang terlepas dan tekanan yang disebabkan olehnya. Bila kita normalkan sakit haid, secara tak langsung kita normalkan semua kesan-kesan ni sekali. Dan yang ini satu penemuan kajian yang sangat penting dan jujurnya agak membimbangkan sikit. Penyelidikan baru-baru ni dapati ada kaitan antara senggugut yang teruk masa remaja dengan risiko yang lebih tinggi untuk dapat pelbagai jenis sakit kronik bila dah dewasa nanti. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita ambil serius benda ni dari awal. Uruskan sakit haid ni betul-betul bukan untuk keselesaan sekarang je, tapi ia mungkin satu pelaburan untuk kesihatan jangka panjang kita. Dan petikan ni memang merumuskan segalanya dengan sempurna. Mesej utamanya ialah kita kena jadi peguam bela untuk diri kita sendiri. Kesihatan anda penting, sakit yang anda rasa tu nyata. Anda berhak untuk dapatkan jawapan dan kelegaan. Normalisasi kesakitan ni dah menyebabkan terlalu ramai orang menderita dalam diam terlalu lama. Dah tiba masanya untuk kita ubah cerita tu. Jadi, untuk penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan.
Bila kita tengok statistik tadi sehingga 91%, jelas sangat yang ini bukan isu kecil, ini isu kesihatan awam yang besar. Tapi kenapa dari dulu lagi ia selalu dianggap remeh? Tapi yang lagi penting, apa yang boleh kita buat sekarang? Dengan ilmu yang kita ada, dengan pilihan rawatan yang wujud dan dengan kita saling menyokong antara satu sama lain untuk bersuara, kita boleh mula berikan senggugut ni perhatian serius yang sememangnya ia layak dapatkan.